Saya Puan Hajah Hasnah binti Noh. Saya berasal dari sebuah keluarga yang kata kecil lah, mempunyai 2 beradik, dan saya mempunyai 4 orang anak. Kalau ikut sejarah pendidikan saya lah, saya memulakan persekolahan awal saya Sekolah Kebangsaan Teluk Kumbar. Sebab saya sebenarnya memang orang Teluk Kumbar pun. Pada tahun 1967 hingga 1972. Seterusnya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Raja Tun Uda hinggalah saya mengambil SPM di situ. Apabila saya mendapat tawaran memasuki Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka tahun 80 hingga tahun 81. Bila keluar dari maktab, sekolah yang pertama saya berkhidmat di negeri Perak, iaitu Sekolah Kebangsaan Kuala Slim, Cawangan Besaut. Sempat 1 tahun saja di situ. Tahun 82, hujung tahun tu saya berkahwin dan mengikut suami saya ke Kelantan. Masa tu saya dapat berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sabak, Kota Baru, Kelantan. Dan sekolah pertama saya berkhidmat dalam negeri Pulau Pinang adalah Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas. Lama saya kat Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas sebagai guru biasa selama 9 tahun. Sampailah tahun 97 saya bertukar ke SK Teluk Kumbar. Naikkan jawatan ke Hakiki sebagai PKM, barulah saya ditukarkan ke SK Sungai Rusa sebagai PKM. Saya dinaikkan pula menjadi penolong kanan pentadbiran dari SK Sungai Rusa ke SK Minden Heights. Pada tahun 2011 dah hujung tahun menjadi guru besar. Sekolah pertama saya sebagai guru besar adalah Sekolah Kebangsaan St. George Balik Pulau. Timbalah pengalaman saya sebagai guru besar di sekolah yang bagi saya cukup cute, yang bilangan staf dan murid yang tak ramai. Dipulangkan saya semula ke SK Sungai Rusa sebagai guru besar. Kalau dulu sebagai PKM, sekali lagi saya ke Sungai Rusa sebagai guru besar. Dari SK Sungai Rusa tak lama saya duduk situ. Ada lagi sekolah yang saya rasa lebih memerlukan, sekolah yang lebih besar, itulah SK Sungai Ara 2015. Sampailah saya menamatkan perkhidmatan sebagai guru besar di SK Sungai Ara pada 1 Mac 2018. Alhamdulillah, kebetulan orang kata cikgu, guru, sampai ke liang lahat orang panggil cikgu, kan. Selepas bersara ni, barulah saya berpeluang untuk melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan. Saya melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti lah juga. Ya, antaranya kalau sebelum ni dengan masjid, dengan surau-surau, ya. Begitu juga dengan persatuan-persatuan, perkumpulan perempuan. Ada yang saya jadi ahli jawatankuasa saja, ada yang saya jadi pengerusi, ada yang saya jadi naib ketua dalam badan-badan kebajikan di peringkat masyarakat setempat. Jadi dengan cara itulah saya boleh membantu, terutamanya bila kita buat pelbagai program, kan. Jadi berdasarkan pengalaman kita lah juga, berdasarkan pengalaman pentadbiran kita, saya membantu dari segi itu. Satu lagi harapan untuk guru-guru masa kini. Untuk guru-guru masa kini, yang penting masa saya jadi pentadbir pun, yang penting cikgu tu sendiri, guru-guru kena faham amanah dan tugas yang diberikan. Jadi kalau di sekolah atau mana-mana organisasi dari pihak kementerian, jabatan, PPD, ke sekolah-sekolah, faham misi dan visi sekolah itu sendiri. Apa yang nak dicapai. Jadi bila dia faham apa yang nak dicapai, tak adalah macam orang kata pahat dengan penukul. Dia faham apa yang dia nak buat. Dan bekerjalah kerana Allah Ta'ala, sebab insya-Allah ya, apa yang kita buat secara ikhlas akan Tuhan balas balik. Sama ada kat diri kita
dekat anak-anak cucu kita dan juga ahli keluarga dan masyarakat sekeliling kita. Dan yang penting semua cikgu-cikgu atau guru-guru jaga kesihatan masing-masing. Kesihatan sangat penting. Ya, sebab dengan kesihatanlah semangat kita yang untuk terus berkhidmat akan terus berkobar-kobar. InsyaAllah yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.